Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni berjumpa lagi kita di Pantai Semanyir, Endau, Rompin. So hari ni kita bertanding di lokasi yang tidak asing lagi bagi pemancing-pemancing Pantai Timur, Pantai Semanyir. Memang lubuk ikan lah. Tapi kita tak tahu hari ni sebab air keadaan agak keruh pada hari ni, agak keruh hari ni. Tapi harap-harapnya adalah sedikit hasil daripada kami dan juga para peserta di sekeliling. So kita punya setup dah settle. Hari ni bawa anak-anak sekali ni. Okay, so setup dah ada, dah siap. So kita menunggu horn permulaan dibunyikan oleh pihak penganjur. Okay guys, stay tune. Macam biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel JTB Surfcasting. Adios. Okay gang, event akan bermula bila-bila masa sahaja daripada sekarang. So kita simpan dulu. Macam biasa guys, cangkuk macam ni. So macam biasa guys, sebelum event bermula kita kena basuh tali kita dulu. Untuk kita panggil setup untuk balingan lah. So kita basahkan tali kita dulu. So kita nak tengok macam mana setup kita, okey ke tak okey ke. So alhamdulillah landed dengan terbaiknya. Event bermula lebih kurang setengah jam daripada sekarang. Waktu menunjukkan pukul 8.30 pagi. Event dijadualkan bermula pada pukul 9 pagi. Paling lah. Okey, event sudah bermula. Kita dah dengar horn permulaan oleh penganjur. Kita baling lah. Dek, tepi. Sana. Allah lupa. Gerak kunci sikit. Dok, tukar. Cepatlah.
Tukar tu, tukar. Si pertama, Farhan. Jaga dek, tukar dek. Anak tukar. Lah, tali budak ni. Kenapa korang ni? Besar tadi. Sangkut dah. Betul kan ni? Betul kan? Nombor 0097. Sekejap. Abang Mi strike. Tukar biasa. Kasar sikit. Steady abang Raja Rimba. Tukar baru nak makan ni. Baru nak buka mulut. Oh, nampak tau. Lek ni cabut lah. Abang, udang 2 ekor. Akan tukar lagi seekor ikan kedua dekat kawasan sini lah. Mantap. Oh, saiz sikit ni. Yang Farhan tadi baby je. Yang ni saiz sikit. Ha? Oh, berdua ke kau ni? Seko-seko ni. Janganlah perendah juga tu. Oh, ikan tukar bang. Oh, tukar lagi Farhan. Farhan tidak mengalah. Nampaknya father dia je tak apa-apa lagi. Father dia nak baling. Ayah dia tak dapat benda lagi. Anak dah 2 ekor lah. Ikan Farhan. Saya juga ni. Marshall! Ini kalau kena ke hospital. Confirm. Banyak ni abang dari tadi tengok. Ni besar sikit. Tadi sebelah ada. Cik. Semua. Abang cepat. Dia gantung. Anton ni gede macam dia nombor apa? Tak ingat. Basah-basah ni dulu. Tukar. Apa bahaya tukar? Hai, pesta tukar ni ngapa dia tak tukar orang pari? Rasa kawan kejap lagi. Ada pagi. Alhamdulillah. Ayah. Wak ada wak. Abang mi.
Abang Mi strike ikan, jom abang Mi. Pari. Wow! Terbaik abang Mi. Woohoo! Alhamdulillah. Pegang kemas-kemas bang. G T B. Mantap. Ambil gambar. Ambil gambar sekali. Main bahar pula. Lubang ni je. Sekarang dia makan lubang ni je. Tukar. Mister mi. Tukar 2 ekor. Tak ada. Buta lagi. Bisa lah abang Aiman ni. Aiman berapa ekor dah? 3 ekor dah. Adik-adik jaga. Tengah borok pada ni. Air ni nak bawa ke mana? Jom, kau tak borok dari mana? Alhamdulillah awak. Tukar. Ada seng. Aiman strike lagi. Bisa budak Aiman ni. Aiman dapat tukar. Tukar lagi sekok. Banyak betul tukar ni. Okey geng, so event dah nak sampai ke penghujung. Alhamdulillah kita punya grup adalah sikit. Abang Mi pun ada dapat ikan pari jadi. So kita nak kemas barang-barang kita dulu. Tengok ikan dekat kaunter Rustia. Sekejap lagi ikan apa yang jadi juara ni. Okay guys, stay tune. Check. Okay geng, so kita dah sampai dekat kaunter Rustia. So inilah dia. Abang Mi nombor 2 Ha? Abang Mi nombor 2 tak? Alhamdulillah. Nombor 10. Nombor 10. Abang Awi buta. Kajian semua. Siap senangnya. Minta sama-sama sekali. Satu. Masa sikit untuk urus detail susun ikan. 1.245. Sekilo 245. Nombor 2 1 kilo 135. Ini ikan Abang Mi. Nombor 3 ikan senangin 935 gram. Nombor 4 kerapu. Nombor 5 kerapu. 6 kerapu. 7 kelama. Ikan tukar paling banyak ah. Abang pergi cek tukar abang. Pergi cek tukar. Pergi tengok. Semua banyak tukar ah. Bising.
Okey. So itu saja rakaman saya pada hari ini. Okey, insya-Allah kita akan jumpa lagi di event yang akan datang.